So kalau you guys selalu pening nak buat konten tapi orang tak pernah engage, video ni untuk you lah. Sebab dulu I fikir kita buat konten tu kita nak cantik-cantik, lepas tu orang baru tengok. Okay, tapi lama-lama I pun perasan kita kena buat konten yang lebih macam otentik lah. Okay, baru audience dia boleh connect dengan kita lah. Okay, sekarang saya punya flow macam mana saya buat, saya biasanya start dari komen lah. Sebab saya kat situ kita baru tahu apa yang customer dia tengah hint dia orang nak apa. Dari sana you boleh ambil 1-2 soalan atau komen and then you buat konten dari sana. Contohnya macam dia terus jawab lah apa yang dia nak tanya tu, atau you dari sana you buat satu idea konten baru untuk show bagi semua orang tengok. Lepas tu cara macam mana saya nak buat konten tu ialah gaya macam kita buat conversation lah. Macam you tengah cakap dengan kawan you. Kalau you buat terlalu macam professional tu, guna ayat yang orang susah nak faham, okay, orang pun rasa macam apa you tengah cakap tau. Macam saya tengah buat niche kayu tu, kalau saya cakap bahasa yang tukang yang sahaja yang faham, atau elemen-elemen kayu yang orang tak tahu kan, dia orang akan shut away. Sebab apa you tengah cakap dia orang pun tak faham. So that's why kita kena guna bahasa atau ayat atau perkataan yang orang senang dengar. Dan last kali tu saya elakkan daripada guna hasil. Sebab hasil ni kita buat video yang promote, so orang kalau tengok video macam ni dia orang akan terus scroll lah. Kalau kita buat video yang kita macam kita nak tolong dia atau kita nak educate dia orang macam mana nak cara nak guna barang you guys atau barang kita, barulah dia orang akan engage, dia orang akan grab dia orang punya attention lah. So itu sajalah saya punya sharing hari ni. Kalau you guys ada struggle dengan niche you guys yang susah nak menjual, you boleh try lah cara-cara yang I buat ni. So kalau you guys rasa tips ni membantu, jangan lupa follow dan save video I. Kita jumpa esok.